Hai semua dan selamat datang. Pernah tak anda terfikir, apa sebenarnya yang buat emas tu emas dan besi tu besi? Jawapannya sebenarnya ada pada benda yang paling kecil, iaitu atom. Hari ini kita akan bongkar rahsia identiti setiap unsur dan percayalah, ia berkisar pada dua nombor penting yang kita boleh anggap macam kad pengenalan untuk setiap atom. Jadi persoalannya, macam mana kita nak bezakan emas dengan aluminium kalau kita tengok pada tahap atom? Apa sebenarnya yang bagi setiap unsur ni identiti unit dia? Inilah misteri yang akan kita rungkai sama-sama hari ni. Okey, untuk jawab soalan tu, kita kena mulakan dengan yang paling asas sekali. Kita kena faham dulu apa blok binaan untuk semua benda yang ada di sekeliling kita. Dan blok binaan tu ialah atom. Jadi, apa sebenarnya atom ni? Bayangkan ia macam unit paling kecil untuk apa-apa unsur pun. Dan ada satu perkataan yang sangat penting kat sini, neutral. Maksudnya, secara keseluruhan, ia tak ada cas elektrik, cas dia seimbang. Dalam setiap atom, ada 3 pemain utama atau zarah subatom. Kita ada proton yang bercas positif. Lepas tu kita ada elektron yang bercas negatif. Dan akhir sekali, kita ada neutron yang macam nama dia bersifat neutral, tak ada cas langsung. Dan inilah rahsia kenapa atom tu neutral. Sebab bilangan cas positif dari proton sama dengan bilangan cas negatif dari elektron. Jadi, cas-cas ni saling membatalkan antara satu sama lain. Kalau ada 11 proton, mesti ada 11 elektron. Simple kan? Okey, sekarang kita dah kenal dah dengan semua pemain dalam atom. Jadi, macam mana kita nak bezakan satu atom dengan yang lain? Di sinilah kita akan gunakan konsep kad pengenalan atom. Setiap unsur ada nombor IC dia yang tersendiri. Kad pengenalan ni kita panggil nombor proton. Ia cuma bilangan proton yang ada dalam nukleus atom tu. Dengar baik-baik ya, inilah nombor yang paling penting. Nombor inilah yang menentukan sesuatu unsur tu apa. Kalau nombor proton berubah, unsur tu pun akan berubah jadi unsur lain. Jom kita tengok contoh. Lihat natrium. Nombor proton dia 11. Maksudnya, ia ada 11 proton. Dan sebab atom ni neutral, ia mesti ada 11 elektron juga untuk seimbangkan cas tu. Sama juga macam klorin. Nombor proton 17, jadi ia ada 17 proton dan 17 elektron. Nampak tak kaitan dia? Baik, sekarang kita dah tahu macam mana nak kenal pasti identiti atom. Tapi, macam mana pula dengan jisim atau berat dia? Adakah semua atom sama berat? Tentulah tidak. Sekarang jom kita belajar macam mana nak timbang atom pula. Untuk tahu berat dia, kita guna nombor nukleon atau orang panggil juga nombor jisim. Konsep dia sangat mudah. Kita cuma perlu campurkan bilangan proton dengan bilangan neutron yang ada dalam nukleus. Elektron tu, dia terlalu ringan, jadi jisim dia boleh diabaikan dalam kiraan ni. Jadual ni tunjuk macam mana kita boleh cari pula bilangan neutron kalau kita dah tahu nombor nukleon dan nombor proton. Tengok natrium, nombor nukleon dia 23. Kita tolak je 11 proton dan kita akan dapat 12 neutron. Untuk klorin pula, 35 tolak 17, kita dapat 18 neutron. Okey, cukuplah dengan teori. Sekarang masa untuk kita praktis sikit apa yang kita dah belajar. Jangan risau, kita buat sama-sama. Dah sedia? Jom kita mula mengira. Okey, contoh pertama. Kita ada satu atom aluminium. Kita dah tahu yang ia ada 13 proton dan 14 neutron. Jadi soalannya, berapakah nombor proton dan nombor nukleon untuk aluminium ni? Cuba fikir sekejap. Dah dapat jawapan? Jom kita semak. Pertama, nombor proton. Ini yang paling senang kan? Ia sama je dengan bilangan proton. Jadi, 13. Settle. Untuk nombor nukleon pula, kita cuma perlu campurkan proton dengan neutron. 13 campur 14, kita dapat 27. Jadi, jawapannya nombor proton 13, nombor nukleon 27. Alright, kita cuba satu lagi soalan tapi kali ini kita pusing sikit. Nombor nukleon untuk kalium ialah 39 dan dia ada 19 proton. Kali ini kita kena cari berapa bilangan elektron dan juga neutron dia. Okey, macam mana nak selesaikan? Pertama, bilangan elektron. Ingat tak peraturan tadi? Bilangan elektron mesti sama dengan bilangan proton. Jadi, 19. Untuk neutron pula, kita ambil nombor nukleon 39 dan kita tolak bilangan proton 19. Hasilnya, kita akan dapat 20 neutron. Nampak tak? Prinsip yang sama je kita guna.
Jadi, lepas dah pening kepala mengira semua ni, mari kita ambil satu langkah ke belakang dan fikir, kenapa dua nombor ni sangat-sangat penting dalam dunia sains dan kimia? Ini rumusan paling penting yang anda kena ingat. Nombor proton adalah untuk identiti atom. Dialah yang menentukan sesuatu unsur tu apa. Manakala nombor nukleon pula adalah untuk jisim atom atau berat dia. Senang cerita, satu untuk kad pengenalan, satu lagi untuk timbang berat. Sebenarnya, dengan faham dua nombor ni je, kita dah boleh buka pintu untuk faham keseluruhan jadual berkala. Setiap unsur ada ceritanya yang tersendiri yang ditentukan oleh nombor-nombor ni. Jadi, soalan untuk anda, apakah cerita unsur yang anda nak tahu selepas ini?